Huh, seksi betul lah kereta ni. Oi, GT 500 tu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke MSH RC Empire. Hari ni saya nak review satu kereta daripada MJX, iaitu MJX Mustang skala 110. So yang kat depan korang ni adalah model Ford Mustang GT 500 ya. Yang korang tengok ada logo Shelby tu, itulah keretanya. So ini kereta yang kalau orang American kata memang sangat-sangat padu, sangat-sangat laju lah. Muscle car yang terkenal di seluruh dunia. Apa yang korang tengok depan ni adalah satu kereta touring dan juga yang korang boleh main rally sekali lah, sebab suspension dia cukup padu, dia boleh main dekat sedikit off-road. Dia dah bagi dengan tayar rally sekali, so tak ada masalah. Korang nak main off-road boleh, nak main on-road pun boleh. Yang pasti korang kena tengok lampu dia. Traxxas pun kalah weh. Traxxas tak bagi lampu tau dekat dia punya Mustang. Ni dah siap dengan lampu depan belakang, signal, reverse, semua ada. Jom kita tengok dalam pula. So dia pakai body shell clipless, korang boleh tanggal macam tu saja. Video ni disponsored oleh tim Gion ya. Okey, bateri terpadu sepanjang zaman. Tetapi kereta ni tak masuk dengan bateri sekali ya. Dia dah datang dengan ESC censored, motor censored, dan juga dah siap dengan gyro lah. Korang tak payah nak fikir lah, bang, nak tambah remote lah, nak tambah gyro lah, tak payah. Semua dah settle dah kat sini dengan harga yang sangat berpatutan ya. Korang jangan risau. Memang harga ni korang tak boleh jumpa kat HSP, korang tak boleh jumpa kat HNR. Memang sangat-sangat padu benda ni. Dan juga material yang digunakan adalah 7075 mm, sama kategori dengan fuselage kapal terbang. Okay, so build quality dia ni sangat-sangat kukuh ya. So korang tak kisah, korang nak main rally boleh, korang main atas jalan, nak buat speed run pun boleh, tak ada masalah. Korang just boleh upgrade part-part yang penting. Bahagian knuckle, bahagian ESC motor, semua boleh upgrade, tak ada masalah. Sebab ini adalah hobby grade dan ini adalah satu hobby grade yang sangat berkualiti. Okay, korang tak ada susah sangat nak pasang lah body channel. Dia dah tak pening-pening kepala dah nak cari body clip atas ni, tak ada dah. Korang slide je masuk, magnet, settle. Dan juga dia ada pemegang belakang ni lah, tak nak bagi body channel cabut kalau main laju. Dan saya boleh kata lah, body ni sangat aerodynamic. Nak buat speed run boleh, nak main drag pun tak ada masalah. Just masuk je tayar foam, korang boleh start buat drag. Macam biasa, kalau korang nak dapatkan MJX Mustang ni, korang boleh singgah ke MSH hari ini. Kita juga ada sediakan aspirator untuk yang korang nak menggunakan ansuran, dan juga kita boleh postage ke seluruh Malaysia. Yang korang duduk jauh-jauh ni, jangan risau, kita boleh hantar ke seluruh Malaysia, tak ada masalah. Okay, kita berjumpa lagi di video hadapan. Assalamualaikum, peace.